Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke GCN Motor bersama saya Hakim dari GCN Motor. Okey, so hari ini hari special untuk korang. Sebab apa? Hakim ada sebiji Ducati model yang sangat rare dekat market sekarang ni, iaitu Ducati Monster 1100S lah. Alright. So motor ni dengan tahun 2011 dan dengan harga jualan kita serendah 33,800 saja. Dan minima deposit serendahnya 100, anggaran 6 tahun hanya 600 lebih saja. Alright. So dengan harga 30,000 lebih, apa yang korang dapat dengan motor ni? Alright, first dia dapat sekali dengan full system Thermic Noni exhaust, carbon guys. Lepas tu dia siap datang dengan factory punya ECU racing. Ketiga, dia datang sekali dengan set dry class racing daripada Ducati lah. Alright. So tanpa lengahkan masa, jom kita ikut Hakim. Kita nak tengok apa yang ada lagi untuk Ducati 1100S tahun 2011 ni. Let's go. Okay, so untuk S, dia memang sekali datang dengan suspension depan brand daripada Ohlina guys. Alright. So magnet depan full carbon. Alright. Double braking system daripada Brembo. Kemudian tayar depan brand daripada Diablo Rosso 4. Tayar depan bersaiz 120/70, rem bersaiz 17 lah. Okay, so tayar depan ada lagi 75%. Alright. So kalau korang tengok daripada bahagian tepi belah kanan, motor ni dah siap datang dengan body slider brand daripada Rizoma, carbon engine guard dan cover untuk milih full exhaust brand daripada Thermic Noni. Kemudian yang paling special, dia datang dengan Ducati Performance punya dry clutch. Right, nanti Hakim payung untuk korang dia punya bunyi dengan dia punya style. Okay, so daripada belah tepi belah belakang sama juga. Tayar belakang menggunakan Pirelli Diablo Rosso 4. Okay, saiz tayar belakang 195/5, rem bersaiz 17 lah. Tayar belakang minggu tebal lagi, ada lagi 85%. Okay, so daripada belah belakang macam biasa, yang ni lah special dia. Thermic Noni full system carbon exhaust, twin exhaust So untuk penumpang belakang, korang boleh duduk juga sebab yang ni hanya cover seat. So kalau korang nak duduk, nanti boleh buka dekat sini, and then boleh duduk dekat belakang lah. Seat dia pun selesa, besar. Kemudian magnet semua ada lagi, asal. And then LED aftermarket signal brand daripada XR untuk nampak lebih sporty lah. Okay, and then daripada belah tepi kiri, korang boleh tengok lah. Right, ada body slider brand daripada Rizoma. Okay. So daripada belah body color dia memang datang putih pun memang cantik lah guys. Right, kita pergi ke panel meter dan handle. Motor ni datang sekali dengan Ducati Performance punya damper. Alright, so CNC side mirror memang ngam lah. And then kalau korang dekat sikit, korang akan nampak indikator gear brand daripada Haltech. Dan okay, so kalau Ducati dia pakai guna ECU racing, dia akan keluar dekat meter racing lah. Mileage asal motor ni hanya 13,000 saja guys. So condition memang bala dan mantap. And then jom Hakim nak payung sikit untuk bunyi korang. Okay, yang ni kita belanja untuk dia punya dry class lah. Alright, so tahun 2011 Ducati Monster 1100S All-in Edition with Thermic Noni full system, sekali siap dengan racing Ducati punya performance untuk dry class. Dengan harga jualan kita hanya 33,800 saja. Minima deposit serendahnya 100, anggaran 6 tahun hanya 600 lebih saja guys. Yang mana nak mencari motor ni ataupun ingin memiliki, cepat-cepat kontak kita dekat iklan nanti. Alright, so see you next video. Motor yang lain review sama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.